Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dikasihi sekalian, saya nak bagi pandangan lah dalam politik ni ataupun analisis saya, terutama sekali berkenaan tiga tokoh ini. Yang pertama, Wan Mahusin. Yang kedua, Dr. Akmal Saleh. Dan yang ketiga, Papa Gumo. Okey, berkenaan dengan apa yang telah dibicarakan oleh Wan Mahusin di dalam Dewan baru-baru ni, dia begitu memperjuangkan kononnya negara ini, kita ni sudah bergabung dengan parti-parti mana yang mana kita ni ibaratkan dah jadi satu keluarga. Tapi kenapa kita mengabaikannya, dan dah telah mengangkat martabat pemimpin kita menjadi peringkat tertinggi dan maruah UMNO terus terbela. Jadi saya nak beritahu lah, Wan Mahusin, kamu tahu tak yang kita bergabung selama ni dengan sebuah parti DAP. Parti DAP ni dah macam-macam isu dah yang menyinggung perasaan hati orang kita, orang Melayu ni. Malahan yang paling menyedihkan kita berkenaan dengan isu bosku, mereka sanggup buat celebrate, sedangkan kita tahu bosku ni tak nanya. Dan kita beria berdegar-degar dalam Dewan memberitahu yang mana kita tetap bersama-sama dengan bosku. Hakikatnya kita duduk di peringkat yang tertinggi dah dalam kerajaan sekarang ni, tapi kita masih tak mampu lagi bila bersama-sama rakan segabung kita ni untuk menjuangkan nasib bosku. Adakah DAP sanggup memperjuangkan nasib bosku? Saya tengok dia orang dan menggunakan kita orang Melayu sampai ke kandang babi pun yang akan jadi kandang terbesar lah dalam negara ni, di Selangor. Jadi kamu ni memperjuangkan sebenarnya untuk apa? Jadi bila saya tahu kamu kononnya menyatakan yang kita ni telah berjaya, tapi kita menjadi sebagai baruah, walaupun kita ni banyak ahli kabinet di kalangan UMNO, tapi kita tak ada kuasa, tak ada suara, kita dipergunakan oleh mereka. Itu yang ditegur sangat oleh Dr. Akmal ni, yang dia kata saya ni anak nakal, saya mesti tegur, tanda sayang, bukan kaki kipas. Yang mana dia dah nampak benda-benda ni melibatkan DAP ni cukup bahaya. Mereka ni tidak menghormati agama kita. Kalau bergabung sekalipun, samalah ibarat kita bergabung dengan satu benda yang haram lah. Dalam rumah kita tu ada benda yang haram, kita bergabung, korang dah jadi satu keluarga. Ini tak betul. Jadi di sini saya ingin menegur kamu, yang mana kamu bercakap ni seolah-olah apa yang dikatakan oleh Dr. Akmal tu benar. Jangan jadi kaki kipas. Hakikatnya tanah Melayu dan nasib bangsa Melayu ni bakal tergadai. Kita ni bakal nak jadi Singapura, aku cakap kau. Kalau kita bersama-sama dengan DAP, kau tahu tak orang-orang dia macam mana biadabnya? Berbagai-bagai isu dah yang kita tengok. Tak maulah saya nak ceritakan, tapi kamu tahulah. Kamu tak percaya, kamu cek lah isu-isu berkaitan dengan DAP. Sabah pun dah tolak DAP. Dan tak ada ertinya kalau kita kononnya bergabung sebagai satu keluarga. Parti yang mengutuk bosku kita, yang kita perjuangkan sangat dalam Dewan selama ini. Jadi betul sangat apa yang Dr. Akmal perjuangkan, yang mana dia memperjuangkan ikhlas berkenaan dengan Parti Melayu. Buktinya sampai dia sanggup letak jawatan, orang kutuk lagi dia. Tapi itulah keikhlasan yang saya tengok, yang terbaik sekali. Lepas tu yang kedua, Papa Gumo. Saya tengok Papa Gumo begitu taksub sangat dengan Tun Mahathir. Papa Gumo, saya tahu kamu berjuangkan benda yang benar, tapi hakikatnya bila kamu sebut saja sebagai Tun Mahathir, seolah-olah dia ni memang banyak rasa, tapi cukup bahaya dari segi politik. Dia pernah cakap kan, yang mana dia ni sanggup bergabung demi menjayakan branding politik dia. Cukup biadab dan cukup bahaya macam tu. Tak kisahlah kita ni akan jatuh ke akan apa ke, janji dia berjaya. Akhirnya dia dah berjaya menghura-harakan. Kamu ungkit pula dah pasal bosku ni orang yang bersalah demi kerana Tun Mahathir. Kamu tak ingat ke yang kamu pernah kena tangkap dulu masa kamu bergaduh dekat satu kuil pada malam hari? Siapa yang ambil kamu dekat lokap? Bosku. Sanggup dia ambil. Saya tengok dalam video kamu naik kereta sekali dengan dia, tapi kamu lupakan perjuangan dia disebabkan kamu taksub sangat pada Tun Mahathir. Memang betul kita tak nafikan Tun Mahathir ni banyak jasa, tapi juga banyak bahayanya dalam memutablik ataupun menjatuhkan imej orang Melayu. Baru ni kamu sendiri pun yang silap, buat satu program bawakan dia, akhirnya tak pasal-pasal dia masuk hospital dah sekarang. Kamu nak sini pun tak tentu tempat kan. Jadi saya nak beritahu lah, kalau macam ni lah keadaan kita, DAP cukup berjaya dalam memperjuangkan hak mereka. Walaupun mereka tu sikit saja dalam kabinet, tapi mereka berjaya membaruakan kita semua. Saya sokong perjuangan Dr. Akmal kerana sayangkan bangsa Melayu, agama kita dan parti ini. Dia sanggup sampai dikatakan meletak jawatan demi memperjuangkan parti. Semoga Allah sayangkan kita semua. Hidup bosku. Assalamualaikum.